diri ini. Haruskah ku meneruskan lagi kisah kita yang telah kita bina bersama, kini telah hancur karena kau memilih dia. Aduhai. Okey, sekarang ni barang-barang nak tukar tayar ni dah ada. Tapi aku tak tahu macam nak tukar tayar. Aku tak faham lah macam mana boleh pancit ni. Masalahnya aku pun mana reti tukar tayar. Macam mana, So? Semalam kau tak perasan? Tak, semalam okey je. Tapi aku rasa ada paku lah kot. Paku? Mana ada paku? Jap. Assalamualaikum. Encik, minta maaf. Tu kereta sepupu saya. Lepas tu saya tak payah tukar tayar. Dia tak payah tukar tayar. Tayar pancit. Kita tak tahu lagi mana. Nak buat apa. Cik beritahu kita orang tak tukar tayar. Kita perempuan kan, so tak tukar tayar. So... Dia boleh jalan macam tu je? Orang bandar memang macam ni, tak suka tolong orang. Okey, jadi sekarang ni macam mana ni? Macam mana? Okey, sekejap. Kau bilang kau suruh dia bagi tahu kau cik tukar tayar. Tu je lah cara dia, aku rasa. Lepas tu siapa yang nak tukarkan? Aku? Engkau? Aku memang taklah. Habis tu macam mana? Okay. Cara dia aku rasa kena Google, minta nombor mekanik ke apa ke. Kan? Okeylah. Ika macam ni. Tak tahulah. Hello, Mat. Ni aku nak minta tolong sikit ni. Kau datang kat area rumah aku ni. Ada kereta tayar dia pancit. Kereta tayar dia pancit. Kau tahu betul kan? Kereta Honda Jazz putih. Nombor plate JRV 3885. Kau datang sekarang? Okey, Mat. Bye. Aku rasa aku pergi je lah dulu. Aku rasa ini lambat ni. Tak apalah, aku tunggu je lah kau. Lagipun aku dah beritahu diorang aku lambat, so tak apa kot. Nanti kau pula lambat. Aku lambat tak apa. Aku lambat pergi kerja. Kau tu lambat pergi interview. Tak apa, aku dah set diorang dah. Okey kot. Ish, kau ni. Tayar mana yang mencik tu, Cik? Tadi kata lagi setengah jam. Ni cepat pula ni. 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 Ni, Yes. Okey, aku nervous. Tak apa, relax. Okey, nafas. Okey. Kau doakan aku dapat kerja ni? Yes, insya-Allah. Okey. Aku harap sangat yang lepas ni kalau kau dah dapat kerja ni, kau akan duduk dekat sini dengan aku, okey? Kau tak payah balik kampung dah fikir pasal si Zami tu. Okey. Okey, aku masuk dulu. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dah jumpa dengan tunang kamu tu? Mei tak fahamlah apa yang Mak suka sangat dengan Suraya tu. Kenapa tiba-tiba cakap macam tu? Mak tahu tak dia layan Mei macam mana? Dia tak hormat Mei langsung tau. Tadi Mei pergi jumpa dekat klinik tapi Mei kena tunggu berjam-jam. Habis tu dah kamu pergi time dia bekerja. Siapa suruh? Aku tu rehat
Janganlah dia. Takkan nak jumpa tunang sendiri pun tak boleh. Kalau dengan Melissa dulu kan. Jangan disebut-sebut lagi nama Melissa tu. Kamu tu kan dah bertunang dengan Dr. Suraya. Dah, lupakan hal-hal Melissa tu. Boleh abang masuk? Masuk bang. Ada apa bang? Ni, abang ada pesanan untuk Syak ni. Mama nak apa? Petang ni Mama ajak makan kat rumah. Makan? Dia ada ajak sesiapa ke datang? Selagi Syak tak kahwin, selagi itulah dia akan bising. Bang, Syak ni tak kisah. Mak nak bising pasal kahwin tu. Tapi yang Syak duk bosan je lah. Bila Mama ni asyik duk cakap kisah-kisah yang lama pasal Syak. Itu yang Syak tak suka. Bang. Syak sebenarnya dah lama nak tengok soalan ni. Apa dia? Tapi abang jangan terasa tau. Nak terasa apanya Syak? Kalau terasa pun abang boleh buat apa? Syak tetap ada abang juga. Apa dia? Macam mana abang boleh tinggalkan Kak Intan dulu dan terima plan Mama untuk dijodohkan dengan Kak Nora? Selamat datang ke Book Cafe. Hari ini, tuanlah pelanggan yang paling bertuah sebab kita ada special offer. Beli satu caramel latte, dapat satu lagi caramel pudding secara percuma. Good job! Senang kan? Macam tu je lah. Okey, kerja kat sini tak susah. Paling penting, senyum. Pelanggan pencari kalau tengok kita senyum. Kalau muka masam je, orang pun sakit hatilah. Betul? Betul? Okey. Nanti I akan bagi tahu you stok buku yang kena add on karak tu. Okey? You ada masa, you buat list buku tau. Semua buku-buku tu you kena baca. Okey. Nah, penting untuk kita tahu isi kandungan buku-buku kat sini sebab kalau pelanggan tanya, takkanlah kita tak tahu. Betul. Okey? Boleh? Start work, shall we? Isha, let's go. Intan bukan calon isteri yang sesuai untuk abang. Tapi abang ceritakan dia kan? Cinta terbuta kan? Maksud abang bercinta dengan orang yang salah? Intan tu bukan orang yang salah. Cuma mungkin bukan orang yang tepat. Tapi Nora wanita yang tepat untuk abang. Macam mana abang boleh rasa yang Kak Intan ni bukan perempuan yang tepat? Sedangkan abang dah bercinta dengan dia beberapa tahun. Sebab itulah abang tahu. Intan ni dia jenis yang pentingkan kejaya. Dia berusaha untuk duduk di mana dia sekarang. Kalau dia kahwin, akan menghancurkan segala usaha dia. Abang pula jenis perlukan seorang isteri yang sentiasa tunggu abang kat rumah, melayan makan minum abang, sama-sama jaga rumah tangga. Abang tak rindukan dia, Kak Intan? Nora dah melengkapi hidup abang dari setiap sudut. Tak ada sebab untuk abang rindukan orang lain. Nampak bahagia tu? Bahagia? Tengoklah perut abang dah ke depan dah ni. Syak tak payah risaulah. InsyaAllah satu hari nanti akan ada seorang gadis yang melengkapi hidup Syak. Akan berubah hidup Syak 360 darjah. InsyaAllah bang. Banyak betul lauk ni. Ada sesiapa nak sampai ke? Tak adalah, kita-kita je. Itu saja je masak lebih. Ni Syak nanti bawa balik lah. Dah suruh Mak Tun dah bawa bekal. Nah. Ni minggu lepas macam mana jumpa dengan anak Aunty Ainul tu? Sarah, kita tengah makan ni.
Kalau ia pun awak nak tanya pasal anak kawan-kawan awak tu kat anak kita, kejap-kejap lagi boleh tak? Syak, tak ada apa nak report kat Papa pasal kerja? Tak ada apa, Pak. Syak semuanya okey. Lagipun sebenarnya Syak dah lapor dekat Syam. Syak, Papa cuma ada Syak dengan Syam je. Kalau bukan dekat kamu berdua, dekat siapa lagi? Papa ni janganlah sensitif sangat. Kita orang tahulah jalan ke tanggungjawab kami ni. Syak yang last week tu, anak Aunty Ainul tu kan, jumpa tak? Dah, Ma. So how? Dia dah ada boyfriend. What? Aunty Ainul tak ada cakap apa-apa pun dengan Mama pasal tu? Mam, mak dia pun tak tahu anak dia ada boyfriend. Dah lah tu, Ma. Tak payahlah nak cakap pasal blind date macam tu. Saya tak suka lah, Ma. Saya dah nak masuk 30 tau. Bila lagi Mama nak tunggu? Life begins at 40, Ma. Syak kata life begins at 40. By that time, Mama dengan Papa dah tak ada lagi. Bila masa pula Mama dengan Papa nak tengok bakal menantu anak bungsu Mama ni? Ni, Nora. Esok ikut Mama, Di mana, Mak? Pergi ngurut. Mama dapat appointment dah. Ngurut? Nak check peranakan Nora ni okey ke tak. Yelah, dah 2 tahun dah. Tak ada apa-apa pun. Nak tengoklah okey ke tak, kan? Sarah, dia orang ni baru 2 tahun. Kita dulu sampai 4 tahun tunggu baru dapat Syamsul. Bagilah dia orang ni honeymoon puas-puas. Pergilah honeymoon puas-puas. Alah, tu kita. Dulu-dulu memang macam tu. 4-5 tahun pun dapat anak. Sekarang lain yang. Tak naklah nanti orang keliling mengata yang menantu kita ni mandul. Kan orang kan? Tak apa. Yang Syak tu nanti Mama cari yang lain lah. Ramai kawan-kawan Mama. Bibi. Hai. Buat apa kat sini? Lapar. Okey. Come. Kita bagi makan, okey? Kita ada makan. Okey. Makan. Sian, dia lapar. Bibi lapar ke? Apa, makan banyak, okey? Kalau tak cukup, ni ada banyak lagi. Sian dia. Nak kenyang ke? Nak lagi? Tadi macam lapar. Tunggu kan. Apa masalah dia ni ya? Sarah. Ya. Awak ni tak patut betul lah tadi. Apa tak patut ni, Yelah, janganlah tegur pasal anak-anak. Depan Syak tu, malulah si Nora tu. Awak cakap sendirilah dengan Nora. Alah, Syak tu bukannya orang lain. Keluarga juga kan? Apa salahnya berbincang depan dia? Kena juga jaga hati perasaan menantu. I buat semua ni untuk Nora dengan Syamsul tau. Untuk kebaikan juga kan? Yang? Bukan Maimunah call? Hello? Yengku? Ingat. Engkau telefon ni kenapa?
Tapi pun. mana pula? Habis tu kenapa ni? Kenapa apa? Penat sikit je. Tapi okey. Itulah kau. Aku dah cakap dah, aku nak ambil kau. Kau tak nak, kau sombong. Ika, takkanlah asyik kau je nak ambil aku pergi balik. Aku kenalah belajar nak guna public transport. Yelah. Ni, kau dah bagi tahu dekat mak kau ke belum yang kau dah dapat kerja ni? Dah. Okay, good. Lisa. Tadi aku ada call Abang Arman tau. Lepas tu dia cakap dengan aku pasal Zami. Dia kata Zami dah bertunang dengan doktor tu. Baguslah. Memang jodoh dia. Kau janganlah sedih. Janganlah marah aku pula sebab aku bagi tahu kau ni. Tapi aku bagi tahu kau pun sebab aku tak nak kau nanti dengar daripada orang lain. Taklah. Aku okeylah. Apa plan Zami lepas ni? Plan apa? Yalah, plan nak sambung belajar ke, sambung belajar kemahiran ke. Kalau saya nak masuk pembinaan awak boleh? Betul-betul lah. Saya tak fikir lagi lah. Saya stres tau tak? Saya stres fikir pasal STPM yang dekat ni. Dengan mak saya asyik membebel lagi. Nanti dah saya fikir. Kalau Lisa belajar buat kek dekat kan okey tak Zami rasa? Buat kek? Okey juga tu kan? Sebab nanti bila kita kahwin, bolehlah awak yang buat kek. Apa Zami ni kahwin pula? Orang serius tau. Lah, awak nak malu apanya? Awak kan girlfriend saya. Kalau saya tak kahwin dengan awak, saya nak kahwin dengan siapa? Tapi macam mana Zami tahu yang Lisa ni jodoh Zami? Jodoh tu kan rahsia Allah. Pasal jodoh tu susah lah nak cakap. Tapi usaha pun penting juga lah. Awak jangan risau. Saya ingat lepas exam nanti saya nak suruh mak saya masuk misi awak. Kita tunang lah dulu. Lepas tu pelan-pelan lah kita fikir pasal soal kahwin ke. Yang penting saya dah job awak. Awak nak kahwin dengan saya tak? Nak lah tu. Allah. Tak boleh. Aku dah kat sini. Aku kena kuat. Aku kena kuat. Lisa kena kuat. Apa yang kau lakukan padaku, ku kesali dan berasa kecewa. Telah pun jadi milikku, telah pun jadi milikku buat selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak apa kat sini, Mak? Alah, tak boleh ke Mama jumpa anak bujang Mama? Alah, selalunya datang ni mesti ada benda yang penting. Tengok siapa tu. Kenapa Mama tunjuk gambar Mila ni? Tadi masa Engku Maimunah hantar gambar ni, Mama pun ingat benda yang sama tau. Tapi rupanya bukan. Rupanya ni adik kembar Engku Kamila. Engku Kamilia. Okey. Lagi satu, nanti kalau kopi habis,
awak boleh ambil dekat sana. Dan kena make sure sebelum stok habis awak kena bagi tahu Miss Jenny. Okey. Okey. Dan tadi tu kan bilik yang kita lalu tadi tu, yang tutup tu bilik siapa? Oh tu, itu bilik Tuan Syah. Tuan Syakir. Syakir. Miss Jenny tak brief kat awak? Tak ada. Tak ada. Okey, Tuan Syakir tu dia rakan kongsi Miss Jenny. Sleeping partner kafe ni. Tapi dia dalam sebulan tu boleh dikatakan 2-3 kali je dia datang. Kadang-kadang tu tak datang langsung. Okey. Ni lagi satu. Miss Jenny mesti tak beritahu awak kan pasal rak tu? Tu? Tak ada. Kenapa? Okey. Itu rak tu itu buku-buku Tuan Syakir tu. So basically buku-buku kat rak tu awak jangan campurkan kat rak sana tu. Ada apa-apa yang tak faham? Tak. Tapi kenapa? Kenapa saya pun tak tahu. Tak tahu. Okay, sebab Tuan Syak tu misteri. Misteri? Okey. So, ada apa-apa yang tak faham lagi? Tak ada. Faham. Bagus. Saya suka sangat orang yang cepat faham macam awak. Okey, insya-Allah. Tu tak boleh campur situ, saya tak boleh campur situ. Ya, betul. Okey. So, Ma nak Syak kahwin dengan Kak Camelia ni? Yep. Ma, dia ni adik Mila. Adik kembar seiras dengan dia. Logik ke Syak nak kahwin dengan dia? Apa yang tak logiknya? Mila tu bekas tunang Syak. Syak yang putuskan hubungan tu. Takkanlah Syak nak kahwin dengan kembar adik pula. Hati lain-lain, tak kenal maka tak cinta. So lagi 2-3 hari Mila akan balik Malaysia. Prepare yourself, make your phone handy, alright? So excited to see her. Okay, bye. Ma balik dulu, Bye, Ma. Satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Engkau Camelia? Mila ada adik kembar? Syak tahu tak pasal Engkau Camelia sebelum ni? Syak memang dah tahu, bang. Mila pun tak pernah cerita apa-apa pun. Aunty Mona pun lagilah tak pernah sebut pasal Melia. Itulah abang pun first time dengar ni yang Aunty Mona ada anak kembar. Razi tak pernah cerita pun sebelum ni. Tak, yang Syak tak faham sekarang ni, bang. Mama ni sibuk suruh Syak try adik dia. Dia tak tahu sah-sah Mila tu bekas tunang Syak. Takkanlah Syak nak buat semua tu. Mama tu kan nak sangat berbesan dengan Aunty Mona. Takkan Syak tak tahu lagi. Apa-apa pun bang, Syak takkan kembali jadi sebahagian family Aunty Mona tu. Takkan, bang. Kenapa Syak tak share dengan Mama dan Papa pasal Mila dulu? Abang rasa diorang patut tahu tau. Kenapa Syak putuskan hubungan dengan Mila dulu?
Lisa, awak balik pukul berapa hari ni? Kejap lagi. Awak balik naik apa? Oh, Grab. Kalau awak nak kita orang hantar pun boleh. Tak apalah, lagipun tak tukar baju apa semua, nanti korang lambat. Kau pergi dah. Okeylah, kalau macam tu, nanti dah sampai rumah mesej saya tau. Hati-hati Alright. Awak tu nak saya hantar sampai rumah ke tak? Tak payahlah, awak hantar saya ke LRT je lah. Rumah kita pun kan satu jalan pun. Awak ni come on lah. Kalau nak saya hantar sampai rumah, awak cakap je. Awak tak payah malu-malu dengan saya. Tak payah. Nanti awak suruh saya belanja awak makan lah, itulah, inilah. Baik tak payah. Yelah, suka hati awak lah. Hati-hati tau, bye. Mengapa terjadi pada diri ini? Haruskah ku meneruskan? Lisa! Hai. Zamir? Kenapa? Nak awak boleh? Lah, gurau je. Janganlah marah. Takkan nak kawan pun tak boleh. Kat sekolah kita dah kawan kan? Melissa, kita ni sekampung tau. Takkan nak kawan kat luar sekolah tak boleh. Tapi Mak Lisa tak bagilah Lisa kawan dengan budak lelaki. Okeylah tu. Sebab saya pun bukan budak lagi. Saya dah besar, saya dah 17 tahun. Jadi bolehlah kita kawan kan? Zamir, rasanya macam tak elok lah kalau kita dua orang macam ni nanti orang nampak ke apa ke. Kita kawan Nanti petang saya telefon awak. Angkat tau. Macam mana Zamir ada nombor telefon Melissa pula? Alah, ini Zamir kot. Bye. Mana kau ni, Lisa? Kenapa kau lari dari aku? Apa yang kamu keluhkan tu, Zamir? Mak, kalau Mei tak nak kahwin dengan Suraya tu boleh? Kamu kan baru bertunang. Kenapa dah tak nak kahwin pula? Mak tengoklah Mei ni, Mak. Suraya tu doktor tau. Mei ni kerja pun tak ada lagi. Bertunang pun pakai duit Mak. Mak ingat dia ikhlas ke terima Mei? Dia pun dah terima kamu kan? Kenapa nak persoalkan benda ni sekarang? Mei tak tahulah, Mak. Tapi sejak Zamir dengan dia, hati Zamir ni tak pernah tenang. Dengan sikap dia yang tak pernah nak hormatkan Zamir lagi. Mei rasa Mei tak boleh nak hidup dengan perempuan macam tu. Kamu kan baru je bertunang. Bagilah Suraya tu masa kena kenal dulu. Kenapa Mak tak nak terima Lisa dulu? Apa ada dengan Lisa tu? Kalau nak dibandingkan dengan Dr. Suraya. Dahlah cantik, berpelajaran tinggi, datang daripada keluarga baik-baik pula tu. Itu dia, Mak. Salahnya Zamir ni yang pelajaran tak tinggi. Tapi dia dah terima kamu kan? Sekurang-kurangnya bila Zamir tengok Melissa, hati Mei tenang, sejuk, bahagia je rasa. Tapi dengan Suraya tu... Mak dah tak nak dengar dah pasal ni semua. Sudah tu. Lapar. Okey, tak lunch lagi. Kita makan, okey? Miau, miau. Baby. Nah. Baby. Makan. Okey. Kesian dia. Kau ni tak ada tuan ke? Okey, tak apa. Macam ni. Nanti aku dapat gaji, aku boleh makan sedap. Aku jadi tuan kau, okey? Okey, baby. Lah, siannya. Kata lapar lagi mana? Bibi. Lisa.
dah lama ke sampai? Baru je. Kali-kali ni? Saya bawa ambil Ika nak pergi makan. Lisa dah makan belum? Jomlah, jom kita orang sekali. Tak apalah, korang dating kacau lah. Kau jangan ngada lah. Lagipun kita orang nak pergi dekat-dekat ni je. Jom lah. Sure. Ya. Okey ke ni? Okey. Betul? Buat apa nak ngada? Tak ada kacau-kacau lah. Okey, Lisa. Nanti you susunkan buku-buku ni by title. Syak akan datang ambil lah. Tapi Daniel cakap saya tak boleh suka hati susun buku Tuan Syak. Daniel tak ada. So, tak ada sesiapa yang boleh kemaskan buku-buku ni. You yang buat. Tapi berhati-hati jangan buat rosak tau. Okey. And Syak tu dia cermat sikit orangnya. Dia sayang buku macam sayang diri je. Okey. Boleh ya? Boleh. Best juga buku-buku Tuan Syak. Zee? Jumpa Abang Syamsul ke? Zee. Kau masih marah dengan aku? Nampak macam aku marah kau ke? Buat mengatakan kau, aku pun tak nak musuh sesiapa. Mila pun dah. Aku dengar adik kau, Engku Camelia dah nak balik Malaysia. Umi bagi tahu kau ke? Aku tak pernah tahu pula kau ada adik kembar. Melia, adik aku. Dia dah lama kat overseas. Dia stay dengan uncle aku kat sana. Tak silap aku dari dia kecil aku duduk sana. Umi aku yang hantar. Kenapa? Tak sure lah. Kau pun tahu kan? Aku bukan ambil tahu sangat hal macam ni. Kau marah lagi ke kat adik aku? It's getting personal lah, bro. Mila tu adik aku. Sikit sebanyak aku sebagai abang turut terkesan juga. Syakir tu ada sebab kenapa dia buat macam tu. Sebab? Sebab kenapa? Beritahu aku. Aku tak kisahlah kalau si Syakir tu tak nak kahwin sekalipun dengan adik aku. Sebab aku kenal adik aku tu macam mana. At least dia kena bagi tahu sebab apa. Ini tak lagi berapa hari nak kahwin, buat hal. Malu family aku, bro. Mila berkurung je dalam bilik. Malu nak jumpa orang. Dah lah, malas aku nak ungkit. Benda pun dah lepas. Mila pun dah tak ada. Tapi sampai sekarang aku masih tanya, kenapa si Syakir tu putuskan bertunangan lagi berapa hari je dia orang nikah. Hello Jenny. Hey Syak, where are you? I dekat office. Kenapa? Buku-buku you dah sampai. I dah minta staff I tolong kemaskan by title. Tak apa, nanti I call Daniel. So letak buku-buku tu dalam bilik I. Bukan Daniel. Daniel tak ada. I minta staff lain yang tolong kemaskan. You tahu kan I tak suka orang lain sentuh barang-barang I. Ni perempuan, orang bagus. Okeylah. Esok malam I pergi ambil buku tu. Okey. Buat apa Syak belajar architecture kalau Syak kena jaga bisnes Papa? Allah, Syak. Apa yang Syak belajar dengan bisnes Papa ni tak jauh beza kan? Kita pun buat bisnes dalam perbezaan. Link kan? Pa, Syak ada impian Syak. Syak nak buka firma sendiri. Syak tak berminat dengan bisnes Papa.
Syak, Papa cuma ada Syak dengan Abang Syamsul je. Kalau bukan kamu berdua, dengan siapa lagi Papa nak harapkan jaga bisnes Papa tu? Tapi Syak, Abang rasa macam ni lah. Syak cuba dulu masuk pejabat dalam setahun dua. Lepas tu kalau Syak rasa bisnes ni tak sebati dengan Syak, sepulanglah. That's a good idea. Shima, saya nak keluar office dan tak masuk office lepas ni. Nanti apa-apa tag saya. Aku selalu berasa tenang kat sini. Sebab ni ke yang aku nak sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Bibi sabar, okey? Sekejap. Allah, tak boleh pula. Macam mana boleh jatuh ni? Okey, sekejap. Bibi sabar. Aku akan selamatkan kau. Sekejap. Cik. Saya rasa baik saya selamatkan baby cik tu. Bibi okey? Bibi okey tak? Alah, lasian je. Itulah siapa suruh akal lagi kan? Okey? Dah, kita makan. Apa ya? Bibi, okey tak? Okey, kita makan. Okey? Tunggu. Sorry. Dia ikut aku ke ni? Dia duduk dekat tingkat ni juga ke? Ya? Oh, Encik nak upah tadi selamatkan baby? Kalau macam tu, saya balik dululah. Terima kasih sebab selamatkan baby dan sebab hantar saya sampai ke sini. Selesai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah dia. Hai, salah tingkat rupanya. Macam mana boleh salah?